Sahabat, hari ni saya nak share sikit cara tanam cabai kapur ni. Okay, mula-mula ikut yang saya buat tu, saya semai dalam ni dulu, dalam besen. Biji yang masak tu semai dalam besen. Kemudian bila dah tumbuh, kita pilih anak yang besar, anak yang sihat. Kadang-kadang dia tumbuh tak sama, kita pilih anak yang sihat. Kemudian kita semai dalam ni, dalam pasu. Bila dah semai dalam pasu, semai dalam pasu macam ni. Semai dalam pasu, kita pilih anak sihat, semai dalam pasu macam ni. Macam ni. Kita tengok dulu tumbuh tak tumbuh. Kalau tumbuh, okey. Kalau tak tumbuh, kita tukar anak baru. Bila dah tumbuh daun elok, baru kita tanam, sahabat. Baru kita tanam. Sahabat, ni kalau dah nak tanam tu, kita tanam sekali pasu, sahabat. Ni pasu yang kita semai, pasu yang buruk-buruk tu. Kita pecahkan sikit tepi-tepi dia tu, buat lubang besar ni. Baru kita tanam. Macam ni, sahabat, tanam. Lepas tu kayu pancang lah, jangan lupa, sahabat, kayu pancang ni. Macam ni. Buat kayu pancang. Tu pasu, tanam terus pasu kali dengan pasu tu. Pasu plastik lah, kedai RM2 tu. Dia akan naik lah. Naik buah, naik bunga. Cara tu lah, sahabat. Boleh lah, pakai buat. Sahabat ni. Bila dah pokok tu besar, dia akan buah macam ni, sahabat. Ni cabai kampung. Dia buah macam ni. Dulu pun saya tak tahu cara ke. Buat cara ni okey sikit. Boleh lah. Mungkin ada cara lain, tapi try tengok cara ni. Cara saya buat ni. Dulu saya tanam tak bisa jadi lah. Okay, nampak alhamdulillah. Cabai tak payah beli lah, sekarang nak makan sikit-sikit tu. Dulu duk beli selalu. Boleh lah.